Indahnya sungguh di hari raya. Kau mesti start lagi. Puasa Ramai. kau start lagu, raya kau start lagu. Yeah, baru orang tahu. Yang ini edition bila. Okay. Editor pun senang nak kecap. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Borak Borak Popcorn, di mana kita nak borak-borak pasal filem, drama, telemovie, short film, apa-apa ya berkaitan dengan bercerita dalam visual. Nampak? Dalam dan luar negara. Dalam dan luar negara. Benar. Betul. So kita hari ni dah berbusana. Fui, berbusana. Oi. Berbusana raya-raya. Raya. Maksudnya kita dah dekat hari raya dah ni. Betul. Sebab aku pun tadinya dah nyanyi lagu raya. Sebab kalau sebelum tu hari tu kita nyanyi lagu puasa. Lagu puasa. Ya. Kita pun dah hujung Ramadan. Betul, macam mana? So Dah bolehlah kita mengejar malam Lailatul Qadar lah. Oh. Dah. Dah cukup. TX ni dah Lailatul Qadar dah. Lailatul Qadar. Dah malam. Ya, Dah 7 dia malam, malam. 7 malam terakhir. Macam mana? Sebelum 7 malam terakhir dah berapa lopong? Maksud lompong? Apa Tak maksud faham. kau? Tak Apa faham. maksud kau? Berapa lama dah tak puasa? Alhamdulillah Apa masih cakap lagi apa cukup. ni? Kau ni cakap apa? Cakap apa ni? Engkau okey lagi lah. D. Aku alhamdulillah puasa okey. Ada jangan buka aib. Jangan buka aib tu kawan. Jangan Borak buka aib. popcorn bukan Borak. aib popcorn. Borak popcorn. Bukan Kita aib borak aib. popcorn. Borak aib. Okay. Okay, so untuk kali ni, okay, aku dah tak nak, selalu kita akan tanya apa filem terkini, apa filem yang kita akan pick untuk Okay. cerita. Aha. Sekarang ni aku tak nak yang itu. Aku nak seorang satu kita bagi tahu lagu raya pilihan kita. Oh, Oi. lagu raya. Dah tak macam filem dah ni. Dia Tak main apa, quiz lantak ke kau. tiba-tiba? Yes. Okay. Lagu Sebab raya. dekat nak raya kan? Betul. Okay. Kau. Mula Bahaya kau, ni lagu. Sebab sekarang kan tengah trending lagu baru kan. Betul. Lagu baru yang latest punya lagu raya. Tergamaknya kau. Bukan. Itu kan lagu raya. Itu dah 2 bulan lepas. Oh, Kau ni AJL lah. So last season. Okay. Itu sebelum puasa. Sebelum puasa lagi AJL. Dah lah tu. Kita Tapi aku rasa walau apa pun yang terjadi, kita kena go back lagu-lagu lama lah. Lagu-lagu Yang evergreen, okay. Dan aku memilih lagu Warna-warni. Tak, aku tahu dia main petik. Aku kalau dia start aku dah tahu lah. Bukan. Sebenarnya mula-mula aku nak cakap ingat apa? Satu hari di hari raya. Tapi aku rasa macam M. Nasir tu mainstream. Tak nak mainstream. Mainstream aku nak share lain sikit. Aku FOMO. FOMO. Kita banyak memori dengan lagu tu. Lagu tu Kita kita banyak memori dengan Satu lagu. hari di hari raya ke? Indahnya sungguh di hari raya. Yang lagu warna-warni. Astagfirullahalazim. Kita banyak memori dengan lagu tu. Adakah itu di mana kita semua lambat sahur? Betul. Kita dah hujung-hujung pun kita sahur. Semua salah Is. Is yang kamera macam tu kan? Oh, ada memori pasal apa? Kau memang buat prop masa HDR raya. Kau yang remake Kau ingat tak? remake. HDR raya. lagu raya. Kan kita pakai Betul. warna-warni di Aidilfitri. Lepas tu kau ingat tak Is, Ijat, kita punya shooter. Diorang lah yang apa, siapa nama? Easy dah cakap dah. Cut je lah. Ada second cam kan. Tapi masa tu dia sambung. semua orang Dah macam nak nak azan. juga masa Ambil tu one kan. take punya Dan tu. nak azan One subuh. take kan. Weh. Last kali tak pakai je take tu. Tak pakai. Tapi itu adalah pengalaman kita orang masa Betul, kita orang betul. shoot last year. Betul. HDR Raya TV. Untuk TV. Itu Betul. TV. Alhamdulillah kita ada pengalaman tu untuk shoot TV and juga dengan Hero Dewi Remaja. Ada DJ Alias lagi time tu kan. Betul. And lagu yang kita pakai adalah warna-warni di Aidilfitri. Yeah, Actually kita ada betul. mash up beberapa lagu. Yes. Kau adalah composer. No, aku composer. Kau komposer. Aku composer. Aku yang tukar remix lagu tu. Tekan remix lah. Dia umpama yang tak ada lesen punya tau. Yes, betul. Boleh dia orang akan tayang balik ke? Tak yang. Diorang ada je dekat Astro Go tu. Aku rasa ada je Oh, kalau ada? type Hero Dewi Remaja Raya. Mungkin ada. Keluar. Betul. Oh, itu kenangan. Dan kau? Lagu apa? Lagu raya aku. Amy Mastura. Setahun Sekali Syawal datang lagi, menyambut kembali. kembali. Berkunjung-kunjungan, Sanak dan saudara membina Menina ikatan. Itu antara lagu yang tak kali raya, nak raya aku kena dengar. Ui, kena dengar kalau tak raya. Maksudnya Kalau kalau tak- balik kau Kuantan kan. So maksudnya on the way Kuantan tu at least 3 kali lah kau kena play. At least Weh, lah 3 ini kali dia boleh kau- mengamuk. Oh, boleh tukar lagu lain tak? Kalau pakai kaset dah putus tau. Sambil-sambil drive tu.
Adli? Aku lagu lain sikit. Aku tak tahu kau pernah dengar ke tak, Datuk M Nasir dengan Let me guess, Dun-Dun. Saleh apa ni? Salim. Saleh Yaakob. Bukan. Saleh Yaakob. Salih Yaakob. Yang lagu dia untuk radio, tapi aku suka rancak lagu dia. Macam mana letak pening, apa macam tu lah. Pernah dengar lagu Apa tu? nama lagu dia? Besok nak raya kot. Kejap Okay, cuba Google. kita Google. Oh, Kita- lagu kita ni tunggu. untuk masa Era, Salih Yaakob dekat untuk Sina. Sina Untuk Sina. Sebab Sina pun ada buat untuk Dun-Dun Dun-Dun Raya Raya. juga untuk sepatu. Kan sepatu ada ya. Raya Sedondon. Tak apa, kita boleh tunggu. So sementara kita tunggu Adli tu, Zudi. Okay. Lemang dah masak? Aku tahu aku pakai ketupat falas. Kau boleh rebus, kau tinggal lah. Faham? Tak payah nak jaga api. Faham, tak payah jaga api. Bagus. Kau raya mana tahun ni? Oh, Alah adik. iklan. iklan. Tak premium. Tak Tak premium. premium. YouTube tak premium. Tak strong tu. Kau tak ada RM25 ke? Aku dah banyak subscribe kat Netflix. Apa? Habis kan Netflix? Oh. Kak Nisa dapat? Lagu- Oh. Dia rare sikit kan. Tapi lagu ni tak naik sangat. Tapi bagi aku sedap. Weh, muat turun ringtone weh. Pening raya. Masalahnya dia main nasi. Kau dengar ya? Oh. Kengkar. Dia macam lagu-lagu yang style macam joget-joget. Yeah. Tahun bila lagu ni? Lagu ni aku tak tahu tahun apa. Raja Azura pun ada lagi masa ni. Ni dekat channel mana? Astro tu, Astro. Boleh tengok bila. Tahun? Tak. Di-upload. Astro Gempak. Oh, Astro kembali upload kot. 12 tahun lepas. 12 tahun lepas. Rare lah tu. Dah Rare. kira Rare lah. evergreen. Betul rare. lah tu, evergreen lah. Yes. Yes, Ah, yes, itu yes. Rare lah sebab yes. tak semua orang tahu, kau je tahu. Betul. Betul. Lagu tu tak famous. Dia sama ada rare atau pelik. Pelik. Sebab Betul. kau je yang tahu. Sebab kau je yang pelik. Kita orang okey lagi. Okay. Okay. Sebab kita orang main lagu-lagu yang selalu didengar. Kau pun tak nak. Aku kira macam kau tadi lah. Fikir tak nak yang lagu Klise. klise. Fikirlah lagu klise kan. Okay. Okay, so kita dah borak. Kejap lagi kita nak borak aku rasa pasal filem raya yang kita rasa yang linkkan kita. Oh, ni cerita hari raya pula. Okay. Tak kisahlah cerita apa pun yang korang tengok kat TV masa hari raya pertama ke apa benda, kejap lagi kita borak. Okay, sebelum tu kita layan dulu intro daripada Borak Popcorn. Let's go. Okay, kembali lagi kita dalam Borak Popcorn. Okay, so kita nak cerita pasal apa yang kau filem yang kau terkenang bila waktu raya. Okay. Okay. Before that, kita cerita pasal terkenang waktu raya. Yang mengingatkan kau pada waktu raya. Bila time raya kau akan cerita tu. Boleh. Okay. Okay, apa yang kau nak cakap? Tak Aku tunggu. ada. Before that. Before that tu kejap lagi. Oh, before that kejap lagi. Okay, sorry aku terbawa-bawa. So filem apa yang kau apa ni? Yang kau teringat waktu raya? Kalau macam aku dulu, aku ingat satu je cerita yang buatkan aku kalau aku tengok tu, aku teringat kat hari raya pertama aku. Okay. Which is filem rock. Oh, Mamat Khalid. Mamat Khalid. Mamat Khalid. Sebab aku tahu filem rock tu bukan disebabkan waktu dia launch dulu ataupun masa kat wayang. Betul. Tapi aku tahu masa hari raya. Dah keluar dekat keluar TV Dah lah keluar ni. lah masuk tu. Dia filem tu dah keluar dan dia keluar kat TV. TV3 tak silap aku, tengah hari raya pertama. So tu yang mengingatkan aku tengok hari raya pertama tu yang buatkan aku minat. Dan situ juga aku baru explore siapa itu Mamat Khalid. Dan sampai sekarang aku minat arwah Mamat Khalid disebabkan dengan filem rock saja. So aku explore cerita-cerita dia lain. Aku tak tahu lah kalau Bala Mula Mengambang tu aku rasa selepas ke sebelum. Aku rasa sebelum aku rasa. Sebelum rock aku rasa. Tapi aku tengok balik. Disebabkan aku tengok filem rock tu je. Aku
kata best. Dan aku tengok apa ni, arahan daripada Muhammad Khalid. And then cerita tu memang fenomena apa masa Betul. tu. Dan membuatkan aku asal tengok je, kalau recap balik tengok cerita Rock, aku akan ingat balik hari raya pertama. Kenangan hari raya aku. Padahal sebab benda tu pun aku bukan tengok kat rumah ke apa. Aku pergi rumah orang. Orang buka TV3. Faham. Ya, betul tengok. Orang lain borak. Makcik-makcik cerita dia punya bawang dia. Kau kutip kuih raya member. Betul. Kau duduk depan TV. Betul. Kau makan. Kuah kacang. Apa nama tu? Nasi impit. Lodeh, settle. Awak tak nak balik lah masa tu. Tak nak balik. Nak tengok. Okay, Adli, soalan untuk kau. Kita tahu arwah Muhammad Khalid kan punya cerita, tak kisahlah cerita yang berunsurkan raya ataupun tak ada raya, semuanya betul. Dia ada style dia yang sendiri. Betul. Kan? Dia ada trademark dia. Kau pun dah layan cerita dia since macam lama dah, daripada awal-awal dia start buat cerita-cerita macam ni. Betul. Soalan, sekarang ni anak dia dah pegang. Betul. Anak dia dah mewarisi lah. Kalau kita tengok, kita ada puasa berapa? Puasa 12, puasa 13 berapa? Yang 16 puasa semua bagai tu kan, yang dah arah oleh anak betul, dia. Betul. Ada different ke, ataupun kau rasa macam dia ada new warna yang baru, ataupun dia masih lagi bawa ayah dia punya vibe? Kalau tanya aku personally aku belum tengok lagi anak dia punya yang direct. Anak dia direct start 16 puasa yang tahun lepas ke? Yang tahun lepas. Yang 20 puasa yang Namrod dia berlakon di set. Even after that pun ada yang apa tu, universe apa? Dua verse. Dia ada multiverse. Okay, aku rasa dah tengok. Tapi aku ingat lupa. Ingat lupa. Cuma apa yang aku tahu, sense Muhammad Khalid tu hanya Muhammad Khalid je yang ada. Anaknya ada, tapi hanya sikit je lah. DNA tu dah berkurang. Touch tu dah berkurang. Sebab Muhammad Khalid hanya Muhammad Khalid saja yang pandai daripada orang yang tak dia tak ambil orang yang famous. Dia ambil orang yang unik. Betul. Masuk dalam filem dia. Yang ada karakter. Betul. Dah lama-lama baru orang, aku tengok ada beberapa orang ikut, termasuk anak dia tak ikut, tapi anak dia ada touch tu. Ada touch Muhammad Khalid tu sendiri. Ada sentuhan tu, tapi impact dia dah tak sama macam arwah lah buat. Sebab arwah akan itu dia punya touch kan. Anak dia mungkin kalau dah lama sikit mungkin akan jadi jugalah untuk jadi dalam acuan dia sendiri. Tapi still lagi Muhammad Khalid dia tak boleh nak dapat. Sama juga dengan Tan Sri P. buat, kita takkan dapat je tak sama. Betul. All time favourite. All time favourite. Pada kau. All time favourite filem Muhammad Khalid. Pada aku Hantu Kalimah. Dengan filem dia Malaksa, betul. Malaksa. Dengan tak selai bulan ni aku rasa dia sebut semua ni. tak, lagi satu ada yang lama punya, telemovie. Zaman telemovie. Zaman telemovie. Ada apa ya, Along VCD. Kamarudin. Ada Along VCD Kamarudin. Cik tak rompak kau beli kat pasar malam tu kan? Come on, aku tengok YouTube. Okay. 10 minit. Ada berapa part? Tak ada. Itu zaman dulu. Tu zaman YouTube baru nak naik. Dia bagi part. Penat nak tunggu. Sekarang dia dah bagi full. Okay. Kau? Aku, kalau aku Muhammad Khalid Malaksa. Satu tahap aku dah boleh hafal dialog dia. Oh yeah. Bila kau tengok setiap scene tu, kau dah tahu scene tu apa yang jadi. Kadang sebelum benda tu jadi pun aku dah gelak dulu. Betul. Dia macam mana kita tengok P. punya movie. Betul. Macam tu lah bila kita tengok Muhammad Khalid punya. Betul. Aku untuk Muhammad Khalid punya movie ni, aku ada dia gini, aku bukan orang tua yang lahir tahun yang membesar tahun 80-an. Kita orang pun bukan orang tua. Betul. Kita orang bukan orang tua. Okay, kita adalah bukan, aku tukar balik ayat. Membesar tahun 90-an. Kita membesar tahun 90-an. Betul. Culture 90-an. Tapi mak ayah kita membesar tahun 80-an. Masa tu Malaysia baru nak naik. Malaysia baru Betul, nak up. betul. And itu adalah era Muhammad Khalid. Okay, maksudnya Muhammad Khalid membesar, itulah mereka punya membesar. Aku selalu tengok cerita Muhammad Khalid ni sebab aku bukan die hard fan Muhammad Khalid. Jadi aku selalu tengok dengan bapak aku. Bapak aku dia orang Perak satu. So dia punya joke Perak tu dia memang paling, dia je lah terpaling faham. Dia terpaling faham sebab dia Perak. Lepas tu pula dia je yang macam lagu-lagu lama yang Muhammad Khalid bawa bring back tu dia paling tahu.
Jadi aku tak tahu apa-apa. Aku tengok je, aku layan movie tu macam biasa. And then ada satu part tu anak dia direct. Masa anak dia direct, dia sendiri admit, bapak aku sendiri admit, bapak aku pun cakap benda sama macam korang. Tak sama dengan Mamat Khalid. Dia direct tak sama dengan Mamat Khalid. Dia tak sama. Tapi satu benda yang aku rasa anak dia cuba bawa, sebab anak dia direct, aku gelak. So anak dia ada DNA kita, guys. Anak dia DNA kita. Anak dia cuba sampai. Dan anak dia bawa ke masa sekarang, tapi pemilihan lagu anak dia lagi Still deep daripada bapak dia. Sebab bapak aku cakap, takkan budak ni tahu lagu ni. Bapak aku cakap macam tu. Sebab lagu ni deep ni. Lepas tu maksudnya macam dia berkawan dengan orang tua-tua ke ni? Bapak aku cakap macam tu kan. So aku rasa satu kelainan yang anak arwah Mamat Khalid ni cuba buat, mungkin dia nak letak DNA yang latest. At the same time dia bawa, dia carry DNA ayah dia juga. So dia akan dapat dua market penonton. Yes, betul, market zaman penonton. bapak dia dengan mungkin zaman dia kan. And of course lah, kalau tanya aku, paling aku suka sekali Malaksa lah. Sebab Malaksa tu dia sangat normal, sangat biasa jalan cerita dia. Betul. Tapi dia adalah rakyat. Betul. Yes. Dia dekat. Cerita rakyat sebenarnya dekat dengan kita. Betul. Sebab tu dia Mamat Khalid buat macam tu. Dan dia pandai tackle macam mana rakyat orang boleh suka cerita tu. Padahal cerita tu simple macam Malaksa. Cerita satu malam pasal nak pesta muda-mudi. Macam mana seorang pemuda ni nak handle yang dia tak pernah handle pun. Betul. Event. Dia bidang terjun. Dia bidang terjun. Tapi dia punya sub cerita dia tu yang best. Yes. Kisah kat dalam tu. Betul. Macam mana dalam kisah tu ada yang ada sakit perut lah, ada perangai macam ni lah, ada yang datang lambat lah. Itu yang develop yang buat kita tertarik nak tengok. Tapi sekarang ni kita nak cerita pasal raya. Aku dah cerita. Judi pula. Kalau raya senario lah. Kau ambil jawapan aku. Sekarang aku kena fikir jawapan baru. Nasib baik aku dah susun. Aku dah tak ambil jawapan kau kan. Nasib baik. Okay, apa dia? Kejap bagi kita break kejap. Okay, sedih go. Kalau ikut semua sequel lah kan, kalau ikut kan, semua sequel filem-filem senario lah. Senario lagi senario. Lagi senario. Tapi yang paling impact kalau hari Senario raya XX, right? Dia boleh bertukar aja. Senario SX aku akan ingat bila kau setiap kali pergi pam minyak. Yasin tekan grup. Aku selalu akan dah habis aku pusing. Macam mana dia boleh minum macam ni? Padahal aku tahu benda tak minum. Tapi kita terpengaruh disebabkan dia tekan macam itu. Macam best juga. Betul lah paling okay. Terus ke lagi Warung Azli tu senario lagi Senario lagi. Sebab yang bestnya aku lagi suka senario lagi sebab dia bila dia tayang hari raya, so dalam cerita tu kau ada momen puasa dengan momen raya. Betul. So dia tu lagi feel lah. Tapi dia tu sedap senario pun sama kat macam Mamat Khalid juga, Azim Osman kan. So ada pasal kita juga dalam cerita tu. Kita rasa lagi benda tu lah. Kenapa zaman sekarang dah tak ada vibe macam senario dah? I mean adalah. Susah. Sepatu cuba bawa. Tapi sepatu pun ada essence dia sendiri. Dia tak senario. Itulah sepatu kan. Ke dah habis zaman tu? Ke dah habis zaman that vibe, senario punya vibe? Lawak rakyat ni orang panggil. Lawak rakyat, betul lah. Dah habis zaman tu. Sebab even though kalau kita tengok macam Azim Osman pun, zaman dia direct senario, memang kita tu akan pecah. Betul. Cuma ada satu time kita akan nampak jatuhan dia. Betul. Macam Missy X-Ray yang dulu kan best, bila dia buat remake balik kan macam kurang kan. Macam dia dah tak ada touch dia dah. Sebab filem ni kalau dia untung nasib. Kalau kau punya tu pecah, dua tu tak belum tentu boleh pecah juga. Kadang-kadang dia boleh flop, jatuh habis. Dia tu masalah bila buat sequel lah. Betul. Betul. Dia so, ada time frame dia. So yang kau teringat adalah senario lagi lah. Senario lah, series senario lah. Senario movie. Tapi dia TX dia tayangkan waktu raya kat panggung masa tu. Wayang raya. I still remember. Yes. Sebab kalau zaman tu memang raya. Aidilfitri pertama, raya pertama. Macam tu. Okay. Seluruh pawagam. Kau tengok kat mana? Masa tu aku tengok TV je masa tu. Tengok TV lah, of course lah. Tapi sebelum tu DVD lah kan, zaman DVD kan. Betul, Cerita Rompak ke original? Pasal malam.
sekarang ni kau rasa ada lagi tak? Macam tahun lepas ada lagi tak TV-TV yang tayang ke filem yang macam kita dah tahu. Kalau dulu aku boleh ingat, gaya pertama apa, gaya kedua apa. Kita tertunggu kat TV. Betul. Okay, TV buat. Aku orang yang tak pergi beraya. Hari raya pertama korang macam sibuk, wife, anak semua. And then macam ketupat rendang kat lemang, kat dapur semua tu kan. Aku macam 3 beranak. Macam lepas je solat raya, macam balik start buka TV, tengok TV. Ataupun kita orang macam petang-petang sikit, macam raya pertama mana ada orang buka kedai sangat. So mostly kita orang akan pergi makan kat mall ke apa ke, macam tu je. Raya kedua onwards baru pergi ziarah rumah saudara mara lah. Kalau tengok dekat TV, behaviour dia ada lagi Masih ada lagi. Tapi susunan cerita tu I'm not sure. Dia macam kita macam alah ni lagi ataupun tak nak lah tengok ni macam tu. And Astro pula dia nak letak drama ataupun movie baru dia. Telemovie baru dia. Telemovie raya dia sendiri. So kita doubt. Kadang-kadang kita takut kita nak invest masa kita ni for 2 hours. Aku nak tengok 1 hour setengah. Kita nak tengok cerita ni. Berbaloi tak aku tengok. So kita pun fikir. Last sekali kita pun buka Netflix. Penyudahnya. Betul. Tapi kadang-kadang bila aku rasa macam tengok je lah apa ada kat TV ni kan, buka je lah. So bila tengok cerita contoh macam dulu diorang last year diorang ada Upper Heist, something like Raya Heist. Raya Heist is something yang macam aku rasa ya Allah, kuranglah masa itu berbaloi untuk aku tengok sebenarnya. Tidaklah berbaloi mana, tapi disebabkan dia adalah raya dan juga kau tak ada apa nak buat. So aku just tengok and aku macam okay. And then Hawa Rizwana dengan Ziza Razak lagi ada juga dekat Astro. Aku tak ingat cerita apa. Aku rasa macam Astaghfirullahalazim, cerita ini ke? Tapi tak apa, mungkin itu adalah standard raya punya movie. Betul. Untuk telefilm, untuk Astro tunjukkan lah. Sebab sekarang lebih kepada Tele, betul. Zaman kita dulu, zaman 2000-an tu banyaknya memang semua filem. Kau tahu kau dah tengok promo, kau tahu pukul 2 petang cerita ni. Lepas tu pukul 5 petang cerita ni pula. Pukul 9 malam lepas berita cerita ni pula. So kau boleh tengok 3 movie dalam satu hari movie. Aku rasa aku dah faham kenapa dia vibe tu dah tak ada. Mungkin disebabkan eksklusiviti sesebuah filem tu untuk akses dah tak ada. Betul lah. Walau kau boleh tengok kat mana-mana, kat YTT platform melambak. Betul. So dia OTT sayang, OTT ke YTT? OTT. Tak apa. It's okay. Ulang balik. OTT platform lambat. Ulang balik betul. OTT platform dah melambak. Betul. Kan? So benda tu menyebabkan eksklusiviti sesebuah filem tu dah tak ada. Kalau untuk TV aku rasa mungkin right lah. Betul. Okay, macam kau tahu kalau Media Prima semua yang movie yang dia distribute oleh Grand Billion dia boleh play lah sebab anda macam Astro mana Astro Show. Faham. Mungkin ada kurang Astro compare to dulu. Channel akan invest untuk kau akan nampak Metro Wave punya movie. Distributor lain punya movie. Betul. So limited untuk access tu dulu sangat limited. Dulu channel akan invest untuk bayar label tu untuk tayangkan filem dia. Yes. So aku nampak sekarang macam main channel pun dah ada distributor dia sendiri. Macam yes. Of course Media Prima akan ambil apa yang GB atau private distributor dia yang keluar. Ya Astro memang dia akan ambil Astro Show je. So tak dapatlah variety. Betul. Sebab kalau bagi aku pun, kalau aku owner tempat tu baik aku keluarkan aku punya sendiri. Kau tak perlu bayar dah. Sebab macam dulu aku tahu orang hanya boleh tengok kat wayang saja. Tapi kat tempat-tempat lain tak boleh. So kita sanggup invest, beli dan tayang. So kita orang akan tumpu kat stesen kita saja. So sekarang ni dah melambak, jadi benda tu exclusivity dah kurang. Betul. Fakta. Sayang memori kita dah dihapuskan sikit-sikit. Peredaran masa lah aku cakap. Peredaran masa sebab tak lain kan. Bagi aku macam spoil loh. Raya pertama tapi lala kau tengok Netflix. Bapak mungkin perubahan dia begitu kot. Mungkin budak-budak tak kisah kot. Mungkin nanti in the future bila anak-anak kita semua dah besar dan juga dah bekerja, mungkin orang akan kata Netflix nostalgia bagi mereka. Betul. Sebab masa tu mungkin dah ada lebih advance daripada Netflix. So mungkin bagi kita dulu macam kita TV dah macam orang tengok TV dah sekarang macam betul. Bagi aku apa yang best TV bila kau tengok movie dan ada iklan. Bagi aku lah. Betul, kau ada sebab kau boleh relax. Dan itulah kau nak pergi tambah air, nak tambah lauk apa. Betul. So bila
macam aku rasa bila masuk ke zaman sekarang ni dia macam tak best sikit sebab kau kena tengok straight. Tak pun kau pause sekejap. Betul. So dia macam aku rasa mungkin disebabkan bukan zaman aku. Yes. Bukan zaman aku So kita yang membesar dengan zaman kau tengok TV ada iklan. Betul. Betul. So kita boleh relax dulu. Kita dah tahu kejap lagi ada iklan. Betul. Especially TV3 iklan lagi. Sampai kau hafal lah iklan tu. Betul. Aku macam ya Allah TV3 kenapa ya setiap 3 minit sekali awak perlu 3 ada iklan. minit Saya question benda tu sejak saya 5 tahun ya. Saya ingat lagi Cinderella, remember Haliza Misbun? Ya, saya pandang kamera saya tak pandang korang saya pandang kamera. Oi. TV3. I'm watching, okay. Kenapa ketika umur saya 5 tahun, kenapa ketika umur saya 5 tahun, saya mengharapkan saya dapat tengok Cinderella cerita itu dalam durasi yang panjang. Kenapa hanya anda sajikan saya 3 minit dan kemudian anda iklan selama 5 minit? That's not fair, honey. Lah tiba. Itu belum lagi movie kalau dah kena ditayang untuk malam raya, malam hari raya pertama. Apa tu nanti kan kau dah separuh tiba-tiba kau tengok ada scroller bawah. Jumpa lepas midnight punya berita. Betul. Kalau orang movie yang main pukul 10 malam kan. Oh, itu Hindustan pun selalu tu. Betul. Oh. Tapi masalahnya bagi aku itu yang seronok yang kita tak ada sekarang. Aku rasa Dia budak sekarang tak rasa struggle tu. Aku pernah shoot Nightline tu masa aku kena shoot Nightline. Ni apa tahu AJL 3 tahun lepas. Ni cerita AJL 3 tahun lepas. Oh, yang dia kena sambung selepas dia kena berita tak. Apa Nightline tak boleh nak play sebabkan AJL tak habis lagi. Oh. Artis tak habis nyanyi ke apa. Kau tahu aku buat apa time tu? Aku record AJL tu. Aku record AJL, aku masuk IG story. Team Nightline okey ke tu? Tag Nightline. Aku tag Nightline, babe. Jahat. Nightline repost buat emoji menangis. Member lama stranded. Bila ke gitu? Tu fun lah. Momen tu fun lah. Okay, Maya, engkau pula. Aku. Betul. Apa soalan dia? Ulang balik. Dah panjang dah kita. Betul. Apa filem yang kau filem yang mengingatkan kau pada hari raya? Okay. Kabi Kushi Kabi Gem. Betul. Yes. Lebih lagi kalau raya kena hari Sabtu. Betul. I nail it. Aku tahu bila jawapan aku kena ambil tadi. Betul. Bila senario kena ambil Kabi Kushi Kabi Gem. Terus masuk dalam kepala otak ni. Kalau tak Kabi Kushi Kabi Gem, Kushu Shotahe ni. Mohon batin. Wajib. Weh, benda tu aku flashback apa? Bila tengok itu, ramai-ramai letak bantal kat depan. Yeah. Ada yang tertidur. Dah tidur bangun balik tengok. Hari raya. Okay. Kushu Shotahe keluar tahun berapa? 1997. Okay. Betul. 1998, sorry. Kushu Shotahe keluar 1998. Okay. 1998, kau, aku, betul. kecuali dia. Kita darjah 1. Darjah 1. 1999 kita darjah 1. Okay, sorry. Kita Tadika. 6 tahun. Berapa G? No, berapa? Sekolah rendah. Kan aku cakap. Sekolah Okay. rendah. Darjah 5. Faham? Okay, so itu adalah tahun kita. Kita 6 tahun kan? Betul. Okay. Aku darjah 5 ke darjah 6. Kushu Shotahe keluar balik dekat TV masa raya. Okay. Bapa aku buat pertama kalinya daripada tahun 1998 sampailah tahun 2000-ish something, 2005 aku rasa lah. 2005 macam tu. Sepanjang tu aku dengan mak aku ulang Kushu Shotahe tu. Kalau ikutkan setahun 5-6 kali kita orang ulang. Sebab Syaruhan kan DVD. DVD. Aku dengan mak aku memang gila Hindustan. So kita orang ulang. Pada tahun 2005 Okay. bapak aku tengok masa raya. Bapak aku boleh tanya, cerita ni pasal apa sebenarnya? Marah. Memang marah. Yang selama kita orang tengok ni dia buat apa Ji? Ui, betul tak ambil pot ke? Dia betul tak ambil pot. Dia betul tak suka Hindustan. Dia je dalam keluarga kita orang yang tak suka Hindustan. Member duduk tepi. Macam surat khabar dia tak beli kau tengok. Masa zaman tu Shin ni. Hilang radar. So aku dah macam aku dengan mak aku kan, bukan kita dah tengok cerita ni tak tahun ke? Macam kenapa tak ingat, tak tahu, tak pernah tengok ke? Tak pernah. Dia punya invest dengan cerita tu pada tahun 2005 tu. Macam first time keluar wayang cerita tu. Lepas tu siapa mati ada bukan siapa mati lah. Dia kahwin ke tak ni? Lepas tu macam okey, lepas tu dia kahwin dengan dia ni ke tak? Dia kahwin dengan dia. Aku dengan mak aku dah macam pandang each other. Okey tak okey orang tua ni?
But itulah family punya Betul. behavior. Ada yang macam tak ambil tahu, lepas tu after few years. Aku rasa betul lah bila setiap tahun diorang wajib tonton. Betul. Mungkin dalam satu family tu mungkin ada 2-3 orang yang tak pernah Yang tengok tak lagi pernah walaupun tengok. duduk satu. Ya selama ni kau cakap pasal joke dan cerita tu yang member dia tak faham, tapi mungkin raya dia boleh faham. Mungkin raya tu baru dia faham. Cerita tu ulang balik. Mungkin. So kau pernah beli DVD tu kan? Kabi Kushi Kabi Gum Hindustan punya kan? Yes. Pernah? Untuk Kabi Kushi Kabi Gum berapa CD dalam tu? Kabi Kushi Kabi Gum berapa Wih, dia melambat tu. Empat CD. 4 DVD. 4 DVD. Sebab 4 DVD pun adalah cut version. oh, ya ke? Aku tak ingat ada satu movie aku rasa Kushu Shotahe. Aku nak beli DVD dia. DVD ke VCD? VCD. So VCD yang jadi banyak-banyak bila DVD dia dah satu. Satu kan dia compact kan? Oh, ya ke? Okay. So masa VCD Kushu Shotahe, aku dapat satu, sebab original kan, aku dapat satu CD VCD yang dalam tu dia ada behind the scene. Ada yang tak yang scene yang diorang cut version diorang tak tunjuk dalam cerita. So ada interview session, ada banyak, semua dalam satu CD tu. Sama dengan Mohon Batin, Kabi Kushi Kabi Gum tak ada, aku tak dapat. Sama juga dengan Kusho Tahi aku paling ingat lah. Aku ulang-ulang banyak kali lah scene. Betul. Yang kau play DVD tu, dia keluar banyak kolom lah. Movie, DVD, behind the scene, interview dia memang ni. Kau buka tak pernah beli original kan? Tak, tu sebabnya. Sebab zaman tu aku bukan tak beli original. Rumah aku tak ada VCD player. So aku nak tengok, aku akan tengok balik kampung kat rumah nenek aku. So nenek aku ada VCD player. So aku akan tengok, dia akan, kalau nak buka Hindustan tu dia akan keluarkan bulat. Kau CD 1, 2, 3. Pioneer ke? Ya kot. Aku dah tak tengok. Pino lain. Apa tak nama Pioneer kot? Pioneer kot. Brand So nama dia tu. banyak tau. Kau boleh set terus. So kau dah masuk kan, kau tinggal play habis untuk tu. Kau Sebab play tu aku dekat tanya. remote. Kau nak play this one, this Yes. two, this three, macam tu kan. Sebab tu aku tanya kau balik. Mungkin sebab aku tak ada experience tu. Sebab rumah aku tak ada VCD player tu. VCD player aku rasa dah betul-betul besar baru aku beli. Itu pun je nama Hojos lah. Dia bukan Pino. Ya Pino tu mungkin dia. Bukan Pioneer lah. Tapi aku dapat lambat. So kat situ aku baru nampak diorang punya kotak DVD banyak CD Hindustan paling banyak part dia kan. Benda tu yang aku mengingatkan aku macam betul. Lambat CD sebenarnya. So itulah kalau tanya aku. Lepas tu pula tak jemu pula tu. Dia macam kau ulang tengok kan. tengah malam contohlah dekat TV dah bagi tahu dah raya keempat. Raya keempat Kabi Kushi Kabi Gum. Okey, kita dah tahu dah pukul 10 malam. Okey, kita dah tahu dah benda tu. Sama tak dengan abang yang 10 malam. sama tak dengan abang? Boleh ambil saya kalau nak. Okay. 10 malam. Okay, dah ada dah benda tu. Kau bayangkan, aku cakap tadi raya keempat kan. Raya ketiga semua orang macam malam besok kita pergi makan luar tak? Tak boleh ada Kabi Kushi. Betul. Tak boleh. Padahal dah 10-20 kali ulang masih. Betul. Tu kat DVD ke? Tu dia buat Astro dekat Astro main. ATM main kau tengok balik. Hari ni DVD ke? Besok ulang lagi dekat Betul. ATM 2. Itulah dia. So kita ingat tau hari raya berapa raya. Betul. Siap boleh set kalau nak keluar tak jadi. Tak jadi. Selalunya kalau itu punca kadang-kadang kita masa membesar kita dah start mula tak nak ikut mak bapak pergi raya rumah orang. Yes. TV lah salah satu. TV lah punca. Malam ni ada ni. Betul. Tapi budak-budak sekarang ikut. Tapi kat phone, kat tangan. Phone kat tangan. Betul kumpul tu. Satu episod. Sama juga mak bapak zaman dulu tengok TV dengan kita zaman sekarang tengok TV. Mak bapak dulu tengok TV walaupun laki dia suka cerita ni. Bini dia tak suka. Tapi bini dia ada je duduk kat sebelah tengok. Tapi sekarang kalau kau kalau bini kau tak suka, dia main phone. Ya. Kan? Tapi dia tetap duduk sebelah. Tapi cuma dia tak ada join untuk bersama tu tak ada. Faham? Tu kekurangan orang rasa sekarang. Sebab ada setengah orang kata TV tu macam melalaikan. Betul. Tapi ada setengah family dekat depan TV. Itulah dia. Betul. Menyatukan itulah sebenarnya. Dia. Menyatukan. Betul. Okay, so kita nak back balik pada filem. Filem dah? Baru dah masuk filem?
Aku rasa macam dah 4 jam dah kita duduk kat sini. Habis tu tadi kau tak borak pasal filem ke? Okay. Sorry. Filem Lang Buana. Oh, Lang Buana. Oh. Senario Lang Buana. Senario Sekejap, Lang remind me Buana. again. Lang Buana macam mana cerita dia Dia Zaman purba. Zaman purba. Dia Azim pakai- Osman juga kan, direct? Azim Osman juga direct. Senario juga Senario. Senario juga. Dia Itu pun dah- tayang raya-raya juga. Itu pun dah antara flop. Almost flop, but still okay tu lagi. zaman-zaman tu dah Dah kurang starting. sikit. Dia dah kurang tapi dia masih ada touch Azim Osman tu masih power lagi. Masih okay Cuma lagi. cerita tu ada kelainan sikit daripada senario yang sebelum-sebelum ni lah. Betul. Dia macam dia Okay. epic movie tapi dari segi kelakar. Betul. Faham, Dari segi faham. kelakar dia aku suka benda tu tapi aku tak tahu dia shoot kat mana. Tapi dari segi kostum, Betul, prop betul. semua Hmm. Kau bayangkan apa ni busana senario adalah anggota polis ada. Yeah. Anggota polis. Oi, rare. Betul dia apa yang set macam perkampungan dia apa Betul. semua tu. Betul Yeah. dia ada scene atas sungai yang Samsul Rara beli dia kan kapten kapal. Yeah. tu. Okay. Oh, tahun bila cerita tu 2000 lebih. Around 2000 sebelum 11-12 ke dah 11-12? Aku lepas Puteri Gunung Ledang kot keluar. Puteri Gunung Ledang around 2004, 2000 some. Saing tu. Okay. Tapi dah zaman 2000 Lupakan, jugalah. Wikipedia ada. Silakan Betul. tengok Kena Wikipedia. Google lah. Kena Google je. Matter of Okay. Google. Next film yang kau ingatkan masa raya? Filem Melayu Filem Melayu ke? Tak kisah Aku rasa aku tak boleh buang drama ke? aku tak rasa aku tak boleh buang dengan title ini, tapi jalan cerita dia biasa je. I Know What You Did Last Oh, Friday. yeah. I'm so sorry. I know. I Know What You Did Last Friday is Prof Razak. Kau jangan main-main Prof kau. Tahu. Apa ni senario Azli dia kan? Azli ada. Senario Pet, dia. Lan Pet. Lan Pet. Lan Pet je ada. Dia kan I nak know. remake I Know What You Did Last Summer. Yes, betul. Hollywood movie. Tapi masa I Know What You Did Last Summer, not everyone boleh access. Betul. Tak semua orang tengok I Know What You Did Last Summer. Aku Betul, tahu I Know What You Did Last Summer tu pun lepas aku tengok I Know Ya, What You Did Last betul, Raya. betul. Aku pun tak tahu. Tapi disebabkan cerita tu baru aku tahu ada filem luar. Yes, dia ambil Sama. daripada situ. Tapi aku tak ingat dah. I'm so sorry. Aku tak ingat plot dia macam mana. Dia komedi thriller lah rasanya. Komedi seram. Komedi seram. Horror comedy. Azli ada kat situ lah. Main dia is ZID, is it? Betul tak? Google kejap. Tolong Google kejap. ZID kan dia punya main. I Know What You Did Last Raya. Aku tak ada phone. Sorry. Seingat akulah. Juliana Banos kan? Betul tak? Ke aku tipu? Juliana Banos Kes Era Fazira, Mazlan, Lan Senario, Salah. Zamaru Hisham. Oh, salah cerita. Yes. Wahidah, Lan Pet. Ya, Wahidah ada. Lan Pepek. Hari tu baru ulang balik lah kat TV. Ada dekat Bu, dekat Bu, Astro Bu. Betul. Astro Bu. Dekat Astro Bu. Ada. 2004. Sorry, salah aku. Bukan ZID, bukannya Juliana Banos, tu cerita lain. Itu cerita gila-gila remaja. Tu cerita gila-gila remaja. Gila-gila pengantin remaja. Gila-gila pengantin remaja. I Know What You Did Last Raya is Zamaru Hisham. Masa tu Zamaru Hisham cakap dengan lu, kalau lu rasa Zamaru Hisham sekarang hello, dulu she lagi hello. Betul lagi hello. Itulah Hero Malaya. Hero Malaya. Dia seangkatan, dia hero. Kakak masa kecil, kalau korang semua macam merkin ataupun ada nasa. Kakak Zamaru Hisham ni. Kakak. Macam tu. Zamaru Hisham appear kat TV je kakak. Betul. Terus. Macam tu. Dia umpama kalau Zamaru Hisham Merkin semua selevel dengan Zamaru Hisham di zaman dia. Budak-budak tu dipandang tepi je. Kau. Betul. Zamaru Hisham akan naik sebab Dia macam muka. Zamaru Hisham kat tengah, Merkin, Nadia Betul. Nasa, Mirul Aiman, Amir Anaf. Betul. Kalau Zamaru diorang Hisham hidup dah- di zaman tu, aku rasa Zamaru Hisham still lagi. Zamaru Hisham memang legit kita punya era lah kan. Betul. Dia Hero Malaya kita. Dia Fauzi Nawawi. Yes, Fauzi Nawawi pun handsome. Walaupun sekarang Fauzi dia Nawawi. jahat. Betul. Walaupun sekarang dia bunuh Astrid.
Tapi Walaupun Zaman Rishan dah menggambarkan ajaran sesat. walaupun sama betul. Malaysia dah mengamalkan ajaran sesat sekarang, tapi ketahuilah bahawa suatu ketika dahulu mereka adalah hero Malaya favourite kami. Mungkin betul. tahun akan datang Syafiqal akan berlakon juga cerita-cerita macam ni. Ya, betul. Syafiqal. Korang tengah Syafiqal kan. Kau tengok Syafiqal nanti mesti berlakon cerita-cerita ajaran sesat juga. Okay. So, sekarang ni kita dah borak pasal filem. Tapi tahun ni aku ada research kat Finas ke apa ataupun skrip wajib tayang yang untuk keluar filem raya tahun ni tak ada. Filem Melayu. Filem Melayu. Tak ada. Last year ada? Tak tahu. Last year aku tak pasti, tapi tahun ni tak ada. Langsung. Of course kita nak panggil siapa-siapa yang movie yang buat Hari Raya untuk tahun ni, tapi tak ada. Kenapa dah tak ada dah vibe tu? Adakah tak laku, orang tak nak pergi tengok wayang ataupun semua dah masing-masing jual kat OTT platform. Boleh jadi kat. Sebab bajet semua daripada OTT kan. Bajet maksudnya semua dah jual kat Original View. series untuk View, Dah Netflix buat dekat ke apa, Astro Originals. Betul. Maybe Netflix. Mungkin macam tu. Mungkin. Tapi sayang lah, maksudnya filem tempatan kita yang masuk pawagam dah tak ada lah. Betul. Betul. Dah hilang lah essence wayang tu. Betul. Rugilah. Selalunya Aku rasa mungkin sebab kehadiran benda-benda macam ni lah, OTT tu. OTT platform. Ya, sebab sekarang pun kita tahu memang Astro original. Betul? Lepas tu tonton original. Betul. juga Betul, kan. betul. Sebab lagi pun diorang tu je yang ada duit. Ya. Mungkin. Nak invest macam kita tengok Metro West berapa tahun Metro West tak keluar filem. Ya betul. Contoh Metro West sekarang tengah buka cari director baru je. Mungkin lah, aku rasa mungkin dekat nak nanti Hari Raya pertama boleh keluar kat Netflix ke apa, kita tak tahu lah. Tapi buat masa ni aku tengok kat dalam senarai wajib tayang yang akan keluar movie tak ada pun. Filem Melayu. Filem Melayu. Mungkin filem luar negara mungkin ada. Filem luar negara mungkin ada luar lah. negara mungkin ada dekat panggung wayang. Betul. Tapi untuk filem Melayu tiada. Tak ada. Yang akan ada nanti bulan 4 nanti. Ke Q? Selepas bulan depan lah. Ke Q? Tak tahu Tak ada. Memang kat situ kau ada tengok, kau boleh juga akses kat internet. Filem-filem yang akan dikeluarkan, dia akan bagi tahu sepanjang tahun tu 2025 ni. So untuk raya tak ada, bulan 4 raya. Bulan 4 hanya Hari Raya pertama tu tak ada. Tapi pertengahan ada Blood Brothers. Daripada Scope Production. Itu yang akan ada pada bulan 4. Tetapi untuk cerita raya tak ada. Ya. Selalunya Prof pun akan buat. Prof Betul. Razak dia pun akan buat. So tahun ni tak ada. Sayang lah. Kan. Memori sebab kita akan rasa terkilan sebab benda tu memori zaman kita membesar kan. Betul. Tapi aku rasa pun yang kalau akan pergi tengok wayang untuk orang-orang macam kita, untuk orang yang pergi tengok wayang mungkin kita je. Budak-budak pun dah Umur-umur kita. kan. Budak-budak Aku syak lah. Raya ni is konsert yang diwayangkan. Tapi luar negara. Faham. Last year dokumentari. Doku tapi konsert. Sebab last year BTS Sugar raya kedua dia start tayang. So budak-budak, yes. Okay, aku dah faham. Mungkin dia aim dah bukan kita dah. Movie semua kalau pergi ke wayang, mungkin lah ni predict lah. Mungkin kita discuss lah benda ni. Mungkin kalau dekat pawagam yang wayang yang cerita ni, dia tahu audience yang aku nak target ni adalah audience yang mungkin tak ada masa untuk pergi dan juga busy. So aku tak boleh nak target. So kalau dia target kita raya pertama kedua busy. Betul. Jadi aku nak target budak. Macam mana nak target budak? Apa kata kita bawakan cerita-cerita luar yang budak-budak baru sekarang tengah apa semua. So mungkin benda-benda macam tu. Sebab hari tu masa aku tengok raya kedua, walaupun raya kedua penuh tau. Budak-budak army ni, K-pop ni pergi tengok Sugar punya doku dekat wayang. So aku rasa mungkin benda-benda macam tu. Maybe Taylor Swift punya yang tua dia yang hebat last tu mungkin akan keluar macam tu. Mungkin semua orang tak dapat access masa konsert tu. Dia akan buat begitu pada raya.
Selalunya Jadi. itu adalah bergantung kepada screen lah. Betul. TGV, GSC, MBO. Terpulang pada mereka lah, diorang punya marketing lah. Kalau diorang nak bawa, diorang bawa. Kalau diorang tak nak bawa, diorang tak adalah bawa kan. Betul. Tapi mesti ke arah begitu. Betul. Yang aku rasa dekat OTT platform pun boleh dapat, tapi vibing. Hmm. Wayang dah tak nampak seperti kita dulu tau, yang duduk beli popcorn tengok wayang macam Betul. tu. Wayang Betul. sekarang dah jadi tempat konsert yang macam budak-budak ni boleh datang duduk bawa spanduk, bawa light stick, Macam dia Sorak. real life kat konsert kan. dan menyanyi as if macam itu padahal kau tengok screen tu. Itulah yang aku nak cakap. Kalau kau bawa spanduk, siapa yang nak tengok? Tapi dia dah buat vibing dekat situ, dia buat macam itu konsert. Wayang dah definitely 360 change dah sekarang. Of course, nak Dia dah cari bukan makan. macam zaman kita dulu dah. Dia bukanlah nak kata kita orang tua lah tapi macam Kita peredaran reality masa tu terlalu pantas. Vibe pun tak lah. ada. Especially selepas PKP. Yes. Vibe wayang tu dah Yang bertukar. Betul. Dia dah tak macam vibe kita dulu. Kita Kita at least nanti kita yang nak nak tahu tengok. hari Rabu tiket Betul. murah. Hari Rabu kan? Hari Rabu tiket murah. Hari Rabu tiket aku je Pakai- murah, tiket korang mahal lagi. Oh iya ke? Kan? Tiket Tak perempuan tahulah. kan, ladies kan. Ya lah kot. Apa Ah. tu memang tapi Suruh memang awak ada. belikan lah. Mana ada. Faham? Ya, takut aku. Apa tu kan? Tu cerita dulu. Tu cerita dulu. Dululah. Sekarang cerita sekarang kan. Dulu. Guna kad student. Nah, betul. Kena student. Betul. Tapi kita nak tengok wayang tu. Mm-mm. Tapi sekarang ni dah tak ada. Especially aku sendiri pun dah vibe tu dah tak ada sangat nak pergi. Sebab kita dah tahu. Wayang ke? Ha? Wayang ke? Wayang. Okay. Sebab macam aku pula, aku malas nak pergi sebab aku tahu tak apa. Biar vibe tu berlalu. Tapi nanti dia akan masuk juga ke dalam Netflix. Mindset macam tu lah yang Betul dia. menyebabkan Orang dah tak pergi orang panggung. dah tak nak buat movie masa raya. Betul lah. Faham. Mungkin So, begitu. Mungkin kekangan kot untuk orang pergi ke panggung tu. Betul. So Jangan dah, flick kau pergi kerja, kalau contoh kau pergi kerja naik train pun. Dalam boleh train, tengok boleh tengok je. dah senang, Bila kau easy fikir kau nak access. pergi panggung, kau nak pergi parking lagi. Kau Dia nak macam pergi ni. ni. Yang aku perasan masa aku tengok Kaha dulu. Kau ngaku Okay, tengok Kaha kan. Masa kita tengok Kaha dulu, aku perasan yang pergi tengok wayang tu bukan orang yang suka tengok movie sangat pun. Betul. Tapi sebab suka Amir Anaf kat dalam tu. Yes. Jadi another culture sekarang ni pergi tengok wayang bukan sebab cerita tapi pergi sebab artis Nak yang support bermain. artis dia tu. Nak support artis dia je. Betul, Artis dia kata pergilah tengok saya berlakon dalam cerita ni. Okey. Pergi. Macam tu. Itu dah dia dah lari sikit lah. Dah lari so lah. aku rasa macam orang-orang yang pergi tengok filem because of filem tu susah. Aku rasa Sebab minat last filem tu dah tak ada kan. dah tak ada. Last kali kita boleh dapat tengok dekat yang orang suka tengok filem because of that filem. Orang pergi tengok sebab storyline tu masa Mak Kilau. Mak Kilau Betul. Tu yang terakhir as for terakhir. now. Vibe dia. Yes. Lepas daripada tu tak ada lagi. Tak wujud lagi. Betul. Betul. So, filem akan datang yang kita nak try approach. Filem apa? Filem apa ada? Filem apa yang ada. Wah, ini aku lah yang cakap kan maksudnya. Okay, filem Blood Brothers. Blood Brothers siapa? Scope Production. Oh, ini yang aku tunggu-tunggu. Harap dapat Scope Production. Siapa Syafiq lagi ya? Ni Syafiq direct Syafiq direct ke? Samsul. Samsul Yusof, Blood Samsul Brothers. korang lah borak dengan dia. Aku takut. Aku takut nak borak. Kenapa? dengan dia. Takut kena tackle? Takkan lagi kita takut. Abang Samsul kan duda 2 kali betul-betul. Takkanlah. Alah. Sebab aku tak tahu lagi jalan cerita dia. Sebab aku Trailer tak tak keluar kan? trailer dia pun kalau search kat YouTube masih tak ada lagi. Tapi dah ada sikit-sikit promotion daripada artis macam Syahna Samad. Ada Syafiq Kyle pun ada dalam tu, tak silap. Syafiq Tapi kan. vibe dia Dah tu kahwin, Dah kahwin. Dah kahwin. Dia dah kahwin. 2, 3, 4, 5. Ai, sanggup. Tak apalah, tak sama lah. Tak selevel Mimi Lana. Tinggi Mimi Lana tu mungkin ada lah. Tinggi sama. Tinggi sama Mimi Lana. Tapi yang lain tak sama. Pembukaan tu tak sama lah. Pembukaan Okay. Lagi Syafiq Kyle lagi. Syafiq Kyle. Cerita Tu yang antara lah. Tapi aku pun tak tahu cerita. Tapi yang aku nampak cerita dia macam cerita mafia Malaysia lah. Okay. Memang Oh. style lah dengan Gangster Syahna lah. Ahmad. Tahu KL lah kan. Gangster another version. Yes. Betul. Kita tak dapat lagi promotion ni lagi. Okay, tak Tapi apa. memang InsyaAllah. dah tahu lah Blood Brothers. Bukan yang nak sambung prequel Cat Gangster tu kan?
Tak tahu, aku Ikut kena dia recap rasa. balik. Cuma aku tahu tajuk dia Blood Brothers. And then pada bulan 4 juga tak silap aku akan ada KL Drift. KL Drift tengah syuting kan. KL Drift dah habis syuting ke tengah syuting lagi? Baru habis syuting. Baru Baru habis syuting. Hai, itu dia pakai Federal. Mak Ah. lalu. KL Drift. Laju ku menuju. Itu Impang Masima. Itu pun kita nak tunggu juga. Semakin Tengok aku rasa tahun jauh. depan kot. Aku rasa tahun depan. Kanan Editing lagi. kiri. Tahun Editing depan. lagi. Ataupun hujung tahun ni. Tak, ada lagi ke? Tak ada lah. Itu yang dulu. Awal Syari dah kena jaga Syah. Dia tak mampu lah. Dia jaga Lara Alana lah. Lara Masima Alana. Itu Impang Masima. Cat Betul. Drift Syafiq Samsul kan. Samsul. Oh, dia siapa Daniel. nama? Daniel. Seperti aku je. Betul ke Daniel? Betul lah tu, betul lah, betul. Lepas tu siapa Muhammad tu? Farid Aku Gamil. Pada kira. gambar. Aku paling nak remake Janji Diana. Jadi dia. Janji Diana Zal. TV Bring RTM back era Fazira. Aku nak sembilu. Sembilu. Kau janganlah Janji Diana ni zaman ZID. Kan? Okay, itu yang drama. Ha. Yang Dia filem movie. punya era Fazira dengan Roshamno. Bring back era Fazira dengan Roshamno. Ni Laila Sevilla. Oh, dengan Nasya Roshamno Aziz. Nasya Aziz. Nasya Aziz jadi Bring pengkit. back. Woi. Eh. Jadi pengkit pula wah. Tomboy. 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 Pengkit lah. Sorry. Masa tu tak ada pengkit lagi. Istilah Oh. pengkit. Tomboy je ada bang. Okay, next filem Okay. yang kau rasa kita tadi borak Lambuana kan. Mhm. Dia akan comeback dengan cerita 6 Jelaka. Ah, Aziz M. Osman. Aziz M. Osman. Tapi pun sama juga, aku just tengok dan tengok teaser sikit-sikit dah, sama macam vibe Lambuana. 6 what? 6 Jelaka. Cilaka. Ada vibe-vibe 6 jahan. 6 jahanam. Tak ada. Dia cerita kelakar sebenarnya. Oh, cerita kelakar. Tapi dah vibe lama punya Epic cerita. punya Oh, Epic okay. punya cerita. Okay, Itu pun okay. akan keluar juga. Dan of course bulan 5 cerita apa? Korang tak tunggu Keluang Man. Oh, itu yang aku tunggu. Keluar main bulan 5 Keluang Man jangka bulan 5 tapi aku tak ingat berapa hari bulan. Itu the next yang aku bakal target untuk kita bawa masuk dalam Borak Popcorn. At least kita tahu kita nak tahu cerita. Letak Wanda Coffee kat depan kan. Woo! Man, Wonder Woman. Tolong at least ada sponsor. So gitu ya filem-filem yang aku rasa kita bakal Kita akan nantikan lah. Kita nak akan jemput nantikan, masuk Borak insyaAllah. Popcorn. Betul. Harap-harap boleh dapat sebab kita nak tahu juga macam mana dia orang buat filem ni. Ya, betul. Sebab kat sini kita Betul. bukan review filem tu macam mana, tetapi kita nak tahu latar belakang cerita Betul. di sebalik Yes. penghasilan filem tu. Kita tak ada, kita kalau nak bincang kita bertiga, kita Betul. tahu surface je. Apa Betul, yang kita tengok, betul. kita bawa balik macam tu. Betul. Tapi kita nak tahu detail lagi macam mana episod-episod kita yang sebelum ni kita dapat Betul. interview Apa yang jadi kat pengarah-pengarah. set. Betul. Benar. So sebab daripada pengarah tu dia yang ada full day daripada day Betul. 1 sampai habis ditayangkan, Shooting. dia orang akan ada. Betul. So sebab tu kita nak berjemput pengarah sebab dia boleh ceritakan macam mana dia bawa filem tu. So kita try lah dapatkan antara yang aku cakap tadi lah, Blood Brothers, 6 Jelaka, apa ni, Keluang Man, and then ada filem-filem yang akan keluar lagi yang lain. Kita tak tahu. Aku akan try tengok, aku akan update dan aku akan try jemput untuk masuk Borak Popcorn. Kita nak tahu cerita-cerita dia orang. Betul. Alright, so and last word, kita nak ucapkan selamat Hari Raya Yes. Aidilfitri Maaf kepada Zahir dan Batin. Maaf Zahir dan Batin Mana kepada nak anda sana semua. kita bertiga. Ni nak main personal cam. Aku dah lupa. Mana nak sana kita bertiga. Okay, so sekarang ni aku nak sebelum kita berakhirnya Borak Popcorn untuk Raya Edition ni, kita nak ucapkan Yes. selamat Hari Raya Aidilfitri kepada anda semua. Betul. Jangan makan lemang terlalu banyak. Produksi. Mewakili produksi NI Studio. Yes, NI Studio. Ya, NI Unofficial. No, aku sumpah tak ingat nama dia. Kau yang buat account. NI Unofficial. NI Apa Studio. Unofficial. Unofficial, bagus. NI Studio Unofficial. Yes. Jangan lupa untuk tonton. Betul. Saya dengar mereka banyak buat konten raya. Mereka dia orang banyak ada plan. buat Dia orang ada konten plan banyak. raya. Mereka Weh, banyak. aku ada dengar dia orang ada pitch macam-macam. Betul. Macam-macam. Raya pertama, raya kedua, raya ketiga, raya keempat, semua best-best. Faham. So kalau korang nak Yes. terhibur Faham. sepanjang raya Betul. tu, Korang kena tengok, follow dan konten- tengok. Follow. Tengok TikTok NI Studio Unofficial. Betul. So terima kasih kepada Jangan lupa semua. like, Jangan lupa like, subscribe kat share. semua media platform Aidilfitri dan juga NI Unofficial Studio apa?
NI Studio Unofficial. NI Studio Unofficial Di TikTok. di TikTok. Betul. Okay, jumpa lagi kita the next. Kita tak tahu kita nak invite siapa pula, tapi kita cuba invite yang best-best untuk anda semua. Terima kasih. Selamat Hari Raya dan Assalamualaikum. Selamat Raya. Indahnya Sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Ramai-ramai.